Pernah dengar tentang sebuah rumah besar yang terbiar di tengah bandar Johor Bahru? Rumah ini tak berpenghuni, tapi namanya masih disebut-sebut hingga hari ini. Ada yang kata ia sekadar bangunan lama. Ada pula yang percaya ada sesuatu yang masih tinggal di dalamnya. Inilah kisah Villa Nabila. Villa Nabila terletak di Johor Bahru, Johor. Ia merupakan sebuah rumah banglo besar yang dibina sekitar tahun 1990. Pada asalnya, rumah ini dibina sebagai kediaman mewah. Namun selepas beberapa tahun, rumah ini ditinggalkan dan mula terbiar. Sejak itu, Villa Nabila berubah daripada rumah biasa menjadi salah satu lokasi paling misteri di Malaysia. Tiada rekod rasmi yang menjelaskan sebab sebenar rumah ini ditinggalkan. Ada yang mengatakan ia berkait dengan masalah kewangan. Ada juga yang percaya pemiliknya berpindah atas sebab pribadi. Tetapi kerana rumah ini dibiarkan terlalu lama tanpa penjagaan, ia mula menarik perhatian orang ramai, terutamanya mereka yang suka meneroka tempat terbiar. Sekitar tahun 2015, Villa Nabila kembali menjadi bualan ramai. Beberapa remaja dilaporkan masuk ke kawasan rumah ini. Dari situlah pelbagai cerita mula tersebar di media sosial. Kisah kehilangan, pengalaman aneh dan suasana yang tidak selesa menjadikan Villa Nabila semakin dikenali. Namun pihak berkuasa kemudiannya mengingatkan orang ramai agar tidak menceroboh kawasan ini demi keselamatan. Ramai pengunjung mendakwa mereka merasakan suasana yang berbeza sebaik melangkah ke dalam kawasan Villa Nabila. Ada yang mengatakan mereka terdengar bunyi langkah walaupun rumah itu kosong. Ada juga yang merasa seolah-olah sedang diperhatikan. Namun sehingga hari ini, tiada bukti kukuh yang dapat mengesahkan perkara-perkara ini. Semua cerita ini kekal sebagai pengalaman peribadi dan tafsiran masing-masing. Rumah terbiar sememangnya boleh mencetuskan rasa takut. Faktor seperti pencahayaan gelap, bunyi angin, dan struktur bangunan lama boleh mempengaruhi emosi dan imajinasi manusia. Kadang-kadang, apa yang kita rasa bukan semestinya apa yang benar-benar berlaku. Villa Nabila kekal sebagai satu misteri. Sama ada ia hanya sebuah rumah lama yang ditinggalkan atau tempat yang menyimpan kisah tersendiri. Jawapannya bergantung pada cara kita melihatnya. Apa pendapat anda tentang Villa Nabila? Kongsikan pandangan di ruangan komen. Dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak kisah fakta dan misteri tempatan.